Kenapa boleh berlaku sebegitu sekali tinggi, doktor? So nak jadi obes ni memang faktor utama tu makanan lah. And Malaysia ni memang dikenali sebagai food heaven. Syurga. Hub makanan. Kita ada Malay, Indian, Chinese food. Kita ada variety macam Arabic food pun kita boleh dapat. Kawan saya kat Indonesia, dia kagum kat Malaysia tau. Sebab Malaysia dia ada macam doktor sebutlah, makanan Cina ada, makanan Arab pun ada, makanan Indon pun ada, makanan mamak pun ada. Betul. Semua ada. Sana tak ada Indonesia. Sana tak sebanyak mamak tu tak kan? ada macam kita. Yes. And then kita punya akses kepada makanan sekarang ni semua di hujung jari lah. Betul lah. Apps ada. Sampai kita order depan sampai tangga kat rumah. Tak payah turun pun kadang-kadang. Doorstep boleh hantar. At least dulu kena jalan kaki berpeluh juga kan. Betul lah. At least jalan ada kaki. effort lah. Ini duduk je atas sofa makan-makan. Tengok TV. Makan sampai makan duduk je. Sedentary lifestyle lah.